Benda semua ada lah. Oh, tapi channel tak elok tak ada lah. MJ Kitchen. Hari tu aku dah pernah datang lah tempat ni. Orang tengok set talan suka, duka, padu apa semua tu kan. Tengok, sekarang dah renovate semua. Dah cat je. Chow! Oi. Oh, tengok. Ini kali yang sini je memang aku terjah terus masuk dalam kitchen je. Macam mana sekarang? Okey tak? Okey Tengok luar dah cat bagai apa semua tu. Yang lepas tu yang bawa keluar tu benda office ke apa tu? Diorang prepare untuk Ramadan nanti. Oh. Bulan puasa. Yang tak, yang tu yang pakai partition apa office? Yang ni? Ni surau. Oh surau. Oi, orang buat surau untuk Ramadan lah ni. Untuk bulan puasa nanti siapa yang buka sini boleh semayang dalam tu. Okey, hari tu lepas review tu okey lah. Lepas review tadi alhamdulillah. Oh, ni ada Ramadan ada apa menu baru? Menu baru kita set talam. Set talam western. Oh. Dengan adalah udang galah kita lagi saya bagi apa weh. Okey, nanti buat tengok set Ramadan tengok apa cerita ni. Okey weh. Gerak lu. Uish. Sampai dah. Ini apa suka tak? Yes. Kamu tengok dari dulu sampai sekarang tak menghampakan set ni kamu. Sekampung boleh makan. Gila. Menu ni apa pula ni? Apa yang kilanya, Cow? Mamak udang galah. Mi goreng mamak udang galah. Wan Tan Ho. Oh, Wat Tan Ho pun ada kat sini. Wai. Ini paling gila lah. Udang galah Batemik. Udang galah Batemik. Udang galah sama petai. Tak, Cow, ni ceritanya gabungan Melayu ada, mamak ada, Cina ada. Orang putih ada. Wan Malaysia. Orang Malaysia. Ini orang putih bukan Malaysia. Oh, ni apa ni? Mok ai. Tembikar tak kedekut. Ini itu hari yang kita cerita tembikar sedekah tu ni lah dia. Ni apa pula ni? Sirap leci. Sirap leci. Mok kemang. Orin. Ni yang paling pentingnya air kosong untuk cuci mulut. Itu baru kami lah. Oh, mok Set talam western. Ini antara western yang pernah aku tengok paling besar tu. Nasi 3 cup. Orang makan lah. Oh, ni untuk portion 3 orang ni. Chicken chop, chicken grill lah. Lepas tu lamb chop dengan hotdog, nugget dan fries. Oh, tapi ni gaya tengok je 4 orang boleh ni. Boleh insya-Allah. Boleh makan boleh. Okey, kita cuba. Ni dia mi goreng mamak udang galah. Daripada segi rupa dia, sedap. Mi goreng mamak dia ni boleh katakan antara yang sedap juga pernah aku makan sebab apa? Dalam boleh rasa wangi dia punya kicap tu lain macam. Bukan kicap masin yang biasa orang makan tu. Kicap manis dia ni tak ada rasa wangi dia tu. Dengan power kan, dengan boleh dapat rasa telur putih yang cukup banyak dalam tu. Yang salut dengan mi tu sekali. Boleh katakan power kan. Dengan dia punya udang galah ni pun fresh juga. Aku rasa ni mi mamak yang korang wajib kena cuba ni. Ni pula menu antara favourite orang Cina kemau Wat Tan Ho. Tapi ada setengah kedai tu dia siam semua. Dia panggil apa? Kuih tiaw kungfu. Tapi Wat Tan Ho versi sini dia agak lain sikit sebab dia dalam dia ada irisan daging lembu tu. Okay, nombor satu first impression bila masuk dalam mulut makan tu, kuih tiaw ni dia digoreng dulu. Digoreng dulu maksudnya mula rasa aura kuali ada dekat mi tu. Dia tak lembik sangat tau. Lagi satu, kuah dia tu pekat punya rasa minyak bijan tu. Memang tak kedekut. Kau boleh rasa premium minyak bijan punya wangi tu. Okay, dengan manis-manis dia tu, wangi daging lembu dia tu, boleh katakan best juga. Ni tu antara yang korang boleh cuba tengok. Kalau boleh minta kat owner tu bagi cili potong sikit, gawe sekali. Ni pula killer menu kat MJ Kitchen ni. Nama ni set talam suka semua sebab ada sotong, udang, kambing dengan ayam. Bawah ni ada penuh dengan nasi semua. Okey, portion ni dia cakap mungkin 3 orang makan, tapi bagi aku rasa 4 orang pun jenuh juga nak habis. Ni pula udang galah sambal petai kau. First impression cukup dia pedas, cukup punya kick. Ni nampak dengan udang galah dia boleh katakan fresh juga. Lagi satu nampak pekat punya rasa sambal, dia rasa wangi rempah-rempah dalam tu dengan sedikit-sedikit punya wangi petai kat dalam tu, boleh katakan naik juga akan selera. Kalau campur dengan nasi putih semua boleh katakan best juga. Dengan talam suka ni penuh dengan portion tu. Ayam dia yang cukup crunchy, udang dia ni yang cukup wangi dan juga boleh katakan fresh, dan juga kambing dia tak terlampau lembut sangat, tak terlampau kenyal sangat, tengah-tengah medium. Sedikit light punya rasa kambing tu boleh dikatakan padu. Yang paling penting nasi dia tu cukup wangi Dia goreng dengan cukup punya aura kuali tu boleh katakan best. Sotong boleh katakan fresh juga, sotong kunyit dia tu. Antara satu menu yang sesuai untuk makan satu family. Ni pula menu special untuk bulan Ramadan MJ Kitchen ni semua. Ini set talam western. Tengok macam-macam penuh ada dalam ni. Portion ni untuk 3 hingga 4 orang semua. Set talam western ni boleh nampakkan tadi
sosis dengan dia punya nugget tu, boleh katakan sosis yang premium, nugget dia pun nugget yang premium juga, bukan nugget yang murah kita biasa makan tu. Boleh rasa wangi juga, okey. Dengan kambing dia sama juga, kambing macam kat suka tadi tu, tak kenyal sangat, tak lembut sangat, di tengah-tengah. Dia sedap untuk dikunyah. Dan tengok ayam dia ni, kau boleh nampak ayam ni dia penuh dengan rempah rata kat atas dia tu, okey. Jadi dia ada light-light punya rasa wangi rempah rata tu. Dengan nasi goreng dia, dengan suka tu lain tau. Nasi goreng ni dia rasa dia light sikit, tapi dia ada rasa wangi daun bawang, wangi bawang kat dalam tu, okey. Dia light-light punya manis bawang ada kat dalam nasi tu. Bila mash balik, okey, boleh dikatakan dia ni orang kata tak terlampau berat sangat rasa dia. Dengan boleh mash balik dengan dia punya sos black pepper ni yang cukup pekat punya rasa black pepper tu. Boleh dikatakan level ngam-ngam juga menu ni, okey. Jadi siapa-siapa yang bulan Ramadan buka puasa ni nak rasa cuba tengok, boleh datang ke MJ Kitchen. Waktu operasi dia untuk bulan puasa ni buka pukul 4 petang, tutup 11 malam. Kalau untuk hari biasa pula 4 petang, pukul 12 malam. Setiap hari Ahad cuti ke mah. Okey, dia punya makanan boleh katakan best juga. Yang paling penting puasa wajib kamu kena cuba mi goreng dia dengan dia punya watan ho ni, okey. Dengan set talam tu boleh katakan padu juga, boleh datang cuba tengok, okey. Dia bertapak dekat mana kamu? Restoran Menara Arifin. Kalau kamu tak jumpa je, kamu boleh map je Restoran Menara Arifin dengan MJ Kitchen. Automatik akan terus sampai ke depan kedai ni. Okey, lagi satu, set talam tadi tu yang best dia apa? Bila kau order set talam, kau akan dapat satu jug air, teh ais. Okey, tapi dah habis minum boleh refill lagi tanpa bayaran. Ni tu yang paling best sekali. Okey, siapa-siapa nak rasa bulan Ramadan ni buka puasa yang lain daripada lain, boleh tak cuba MJ Kitchen. Lagi satu nak bagi tahu. Untuk bulan Ramadan ni kalau kamu nak datang, kamu kena booking dulu tau. Jangan datang terjauh pula, nanti jenuh pula nunggu. Okey, untuk nombor booking aku akan letak di dalam komen. Ataupun kau boleh pergi booking dekat TikTok 5 PM dekat TikTok 5 rumah. Dan juga yang paling best bagi aku kat sini, ayo ni. Kamu tengok, orange dia ni semua buat guna buah orange yang fresh-fresh. Lagi satu bapak punya besar portion, temikir ke apa semua. Portion memang besar-besar semuanya. Puas hati minum. Aduh, Pak Igul gila aja handai kau. Tak, cerita nak tanya ni besi apa ni? Itulah cakap Screen. Screen projector. Bila start ya? Lepas raya. Lepas raya start lah. Boleh melepak sini tengok TV ya? Boleh.